guys, jumpa lagi dengan saya Tracy Channel. Selamat tengah hari dan selamat hari Sabtu. Hari ini saya masak petai campur dengan telur. Simple aja, bawang putih, bawang merah, serai, halia, macam ni. Petai, ini favorite anak-anak. Dan sebelah ni kaki ayam. Kaki ayam masak kicap, campur dengan cendawan. Lepas tu ini kulat, cendawan jugalah, tapi cendawan apa nama saya pun tak pasti. Inilah bahan untuk yang saya guna untuk makan tengah hari ini. Simple. Dah masak ni guys. Sekarang ni saya dah ambil. Panas. Siap. Guys, saya dah masak sayur campur ni, baby jagung, rau kacang buncis. Kita tumis sampai garing. Simple je lah kami tengah hari tu, hari Sabtu. Pasnya saya masukkan telur 1 biji. Kita bagi dia lembut lagi ya guys, sampai keluar isi dia dari kaki dia tu. Rasa pasam, rasa pedas, rasa masin, rasa manis ni guys. Nah, ini saya nak pecahkan telur. Saya masukkan ajinomoto guys. Masukkan garam. Dah masak saya punya sayur campur.